Assalamualaikum and hi semua. Welcome back to our channel. So hari ni 14 hari bulan. So hari ni first day kita orang kejap lagi kita orang akan pergi ke KTM Seremban untuk naik pergi ke KL Central, and then tunggu kita orang punya ETS. Waktu ETS tu pukul 10 lebih macam tu lah. pukul 3.18. 3.18. Okay, so ni outfit kita. Guys, Okay, jumpa see you. dekat KTM lah. Bye. Okay, bye. Outfit check. Day 1. Baju dengan seluar TikTok, kasut tak nampak tutup kanding, Datang lagi. kasut Okay, agak tak. Okay. Hidung Faizal punya. Telefon Faizal bagi hadiah. Baju Maidin. Seluar kakak bagi. Kasut Nisa kasih. Sponsored by adik sponsored keluarga. by someone, Yang beri guna duit sendiri baju dia. Ni and also be Pak Tam prepared. kasih. Kipas jangan lupa guys. Be prepared to have a fan, okay? Bang. Oh, kita check. Oh, kita check. Backpack, Decathlon, Ya. seluar TikTok, baju TikTok, Kasut. bag, Ha? kasut, Ya Allah, belum nak naik gaji. Okay, saya lah. lepas tu bas Jusulan, jam, next. Then, Jangan telefon. ada lah. Back, TikTok, next month. Next. Isu live. Not sponsored. Jangan lupa tekan link. Baik. TikTok. Hidup TikTok, TikTok. Semua TikTok lah guys. My day. Akan ada satu my day. Siap. Baju mak, seluar Ishraq. Topi. ayam. Tu punya ayam punya masa kat cable car. Ni namanya. Kita insert gambar. Rasa dekat tadi. So sekarang kita dah sampai dekat KL Central. Okay, so sekarang kita nak pergi semayang dulu. So kita ada 3 jam setengah lagi. Bolehlah untuk makan-makan, jumpa kakak semua, and then baru 10.30 kita punya tiket flight pula, tiket ETS. Okay, see you there. Jadi apa perasaan nak pergi Thailand? Kakak dah pergi. Kakak dah pergi dulu. Kau yang tak pergi. Perasaan nak pergi Thailand. I'm so happy, but you know what? Perasaan nak pergi Thailand. You know what I want to say? Fun and exciting, but Why you also need to nervous. speak? Tapi tadi kau cakap Inggeris. Because you asked me. Oh. So perasaan. Sawadika. Bye. Sepai. Bukat gap ngap lek ngam lah. Ni yang
video kahwin hari tu. Oh, dah hilang kan Inai? Inai dah hilang. Ada ni. Ada siapa ada ni? Ada sikit. Semua tinggal kat ibu jari je. Inai. Ni makcik. Makcik sedih ni. Apa jadi kat makcik? Makcik sedih sebab satu Ada cincin hilang. Makcik ni sedih sebab nampak tangan dia ada satu kekosongan. Jari Tak seimbang. tak seimbang. Semua. Makcik Sebab dia boleh perasaan tak ada perasaan. Ramai weh walaupun bukan waktu cuti sekolah. So kita dah masuk kita dah scan dia punya tempat apa tu nama? Tempat scan tiket tu lah. So sekarang kita tengah tunggu gate ni buka so that kita boleh masuk ETS. Ramainya orang. Semua nak macam mana ke? Ya kot. Yelah mana lagi? Perfect bodies in the shallow blue, drifting faster than we should. Golden hour paints a dreamlike view. Even dreams start fading. Bawa dari rumah guys. Lampang pula. I am leaving, tell me what to do. I can feel us slipping away. Treading water, yeah, what's the use? I just say playing these games. Love drifts soft in the light. Come on, maybe at the poolside. Laid you while you're on. Cheap emotions say nothing new, but I still break just the same. Love drifts soft in the light. Come on, maybe at the poolside. Laid you while you're on my mind. We were never meant for this life. It's a way that we're moving on. Summer's gone before you realize. Moonlight's melting in the water is cold. Some things just fade and we let them go. Kita dah sampai pada besar guys. Sekarang pukul pukul 3. Baik. 3 lah. 4. Engkau punya tu tak betul. Pula.
jom. Jom, beli SIM card. Kau tak nak? Oh, kau ada. Okay, bye. So hi guys, so sekarang kita dekat Masjid Salahuddin. So kita akan naik. So kita akan pergi ke Immigration. Kita yang balik lah kan. Sebab pukul 6 dia dah buka gate. Dan sekarang dah pukul 6.33. Tak nampak. Kita kena beratur. Kita baca ular. Ular sawah. Jom kita naik kereta. Let's go. Kereta macam Grab. Tapi kita book secara offline. Yeah. Kita baru lepas dengar taklimat tentang herba. So okey lah, best boleh lah juga sebab herba kan. So no wonder lah harga dia pun berpatutan juga. Okay, mahal. Plaza. Just same souvenirs juga. Nampak ada tempat OTD. Panas weh, panas lilit. Padahal sekarang baru pukul 11. Orang tak puas iman jangan masuk Nora Plaza. Jangan.
Bahaya dia Nurul Plaza ni pun cantik. Harga dia pun ya Allah. Hai. Sini tak yang maksud. Cherry tu. Cantiknya. Kapibara. Tangkap buaya. Telur buaya. Kau ya telur buaya. Ih, tak nak. Besar tu. Mana ekor? Mana ekor? Ekor buaya. Mana ekor buaya? Buat pinggan. Oh. Ya. No more to Ni apa? Dalam kat bumi tu. So kita nak kat kilang kacang. Kita nak event ni guys. Jom ikut saya. Ni apa? Apa ni? Sedap tu. Kemasin ni. Masin jeruk ni masak sedap siap. Tapi 100. Ya, tak nak beli ke robot sini. Jom. Buat baik ni sebagainya. Susah. Aku pula. Kira boleh masuk dalam van ni. Total kita orang beli 3 ni 100 baht. Dengan air mineral. Refreshing tu. Bagi mak lah sikit. Bagi mak sikit. Sekarang kita dekat kilang madu. Sini lah kilang Belakang tu ada tempat OTD. Nice. Mission kita dah jaya guys. Toro 25 minutes. Ha? Benda ni ke? Dia macam apa balik sengaja tu nak jadi macam. Oh, I see. Ni Bella. Yang trending tu kan? Nak beli ke? Satu. Kita kena try guys. Original Ini apa ya? Susu. Yang ini strawberry Oh, berapa susu mah tak makan satu berapa? Satu. Memang kau kena straw ni kena sisihkan dalam. Jadi dia guys. Wow. Sama. Sebab gila. Sabar tak ambil dia punya kacang.
dia tak lembut sangat, tak hancur sangat. Dia macam kenyal. Sedap gila. Ha? Wih, cantik tu. Ni apa ni? Orang tidur. Tandis kan? Cabaang. Mau cuba cabaang. Kita orang berjaya hasut semua orang beli cabaang. Sebab cabaang sedap. So kalau korang pergi Central Festivalnya, korang patut pergi cari lah. Nama kedai tu bukan cabaang lah. Dia nama dia cincau. Apa nama kedai dia kat sana? Dan nama makanan. Kanum Kai. Okay. Nama makanan dia apa? Kanum tu, kanum. Itu nama kedai lah. Kanum tu, kanum tu dia pun cuci mulut tau. Tapi sedap. Sedap. Worth it. Jom kita rasa ni kita orang punya. Sotong tadi sedap. Sotong mana sotong? Oh ni, sotong ni. Nampak dah habis, sedap. Korang patut beli sotong, sedap. Worth it. Ni nak try dua ni, adakah ia worth it our money or not? Kecil je cawan kau. Amboi. Saya masak je pun feeling betul. Lepas pukul kita orang dah sampai hotel kita orang tadi. Okay, and sekarang tengah rehat. Pukul 6.30 kita orang akan keluar balik. And now kita akan rasa ni, apa nama dia? Kanum. Okay, kita ambil kat Central Festival Hatnya ni. Dalam berapa ringgit lah harga dia? 20 baht, 40. Mana tu 100. Hah? Ya? 100 berapa lah? 40 lah. 40 40 baht lah ni. Yang susu tu yang 100. Pasti dan makan dia. Macam ni. Dia macam pembalik sembilan. Dia dua dah macam ni ha. Enggak. Kita tak minta air tadi. Bismillah. Enggak kan? Bawah dia keras-keras. Atas ni ada whipped cream. Ni. Dah, kita makan. Ni tak apa benda. Tak kan? Ni apa? Yang warna merah ni mana? Tak. Macam susu durian tu. Yang warna merah ni manis. Merah ni manis. Sedap untuk orang yang suka benda manis. Okay, and then now kita ada roti susu. Tak tahu lah apa nama dia. Tapi ni trending tau sekarang. Orang Malaysia kalau pergi sana mesti akan beli ni. Dia ada macam-macam flavour. Ada coklat tadi, ada strawberry. Kita ambil yang ori, kita ambil yang susu tu. Oh. Ni banyak susu kat mulut kau. Tak sedap ke? Mahal tu. Rasa susu baby. Sumpah. You should buy strawberry lah. Hello. Ada dia lembut. Sedap tapi rasa susu baby. Orang yang tak suka susu. Mak mesti tak suka. Dalam dia macam ada krim-krim tau. Lembut roti dia ni. Nak tu. Manis tu. Tadi masa breakfast kita orang order air teh ais tau. Manis sumpah. Dalam tutup lah. Tak ada kalori tu. Kalori lah. Okey je. Lembut je. Dia bukan tak sedap. Roti sedap tapi sebab rasa sangat manis. susu dia manis sangat. Manisnya. Oh dah cukup-cukup. Manisnya. Kita akan rasa pisang salai. Rasalah ya manisan tu. Tak. Ni pisang salai. Beli dekat Central Festival Hatnya ni. Berapa ringgit? Berapa baht? Dah. Sedap. Macam kat Johor. 100. Ya. Sedap. Dapat banyak tu. Dapat banyak ni 100. Sedap. Korang kena beli.
Isi dia tebal kan? Itu kalau Malaysia punya dia kecut. Taste. Sekejap weh. Apa dia sebenarnya? Lembut kan? Roti dia lembut. Okey ya. Kalau yang suka yang makan lah. Kita tak suka. Kalau jalan belok sini, kita orang yang ni. Ini dia ada 2 katil single. Macam ni lah pintu bilik kita orang. Hai guys, so sekarang kita nak pergi makan. Kita nak pergi apa nama? Market. Kita akan pergi Asian Night Bazaar. Sampai pukul 6. 20 lah. Nah, ni dia punya view daripada hotel kita orang. Macam ni lah. Itu van kita orang. Ni hotel tu dari luar. PS Extra Hotel nama dia. Nampak? Guna filter TikTok. Wah,ตัวตีเขาไปเป็นมะเร็งกิงกองสารน้องกองแกง Ada 2 love birds. Habis lagi cabaang. Dia nama sabu lah tu. Daripada cincau. Ada mango sticky rice. Ada ayam selur. Macam tu semua blended. Tasha makan, kita tak makan. Macam apa ambil yang tu baca ambil. Kopi ni macam tengok kalau dia ada hitam tak. Ada hitam buang saja. Langsung je lah. Rasa tu macam taste kentang tadi. Ni garlic kan. Macam andoki. Macam andoki. Telur sotong. Makan. Texture dia weird.
salad tu. Nasi dia sama macam sotong. Tak rasa apa. Tu ambil sama tu juga campur sama ayam. Tak rasa apa pun kan. Baik nak. Rasa macam makan tel-tel. Saya nak rasa mango sticky. Pulut dia mana? Oh, warna hijau ni pulut dia. Tu mak jauh sangat mak tolak tu mak. Rasa mangga dia dulu. Mangga sedap. Bro. Mangga sedap. Mati ni mati. Tak. Sudah. Mangga masak. Kalau dia kenapa dia order makanan kat bawah tu? Kamera. Hati. Itu BBQ. Oh, kalau dia tak nak balik, dia Banyaknya. Tak boleh. Ni halal bang. Double chicken. So ada Ovaltine, Meiji strawberry, Meiji coklat. Nak bawa nanti. pegang balik nak Ini minum. Chocomark. Itu ada Meiji strawberry lagi. Tapi the small one. Ini latte. Banana yang out of stock. Isyaratkan rasa manisan yang kita rasa tadi. Tak crispy lah guys. Sebab aku lambat beli petang tadi. Sekejap. Ya Allah, siap dia merah tu. Aku tengok close up. Ya, aku tahu. Manis lah tapi manis kan? Tu ada lemau. Kelak. Manis kan? Asal nak bikin tu? Mana dia? Manis gila kan? Ya, aku tahu. Aku tahu pun manis kan? Ni guys. Aku banyak gila. Manis dulu. Baiklah yang kau. Dah, apa yang makan separuh tu? Biasa guys. Bismillah guys. Allah. Ini semua suka sangat. Tahu lah. Dia ada strawberry, ada coklat. Dua rasa lain tu. Dia pula beli yang unik. Mungkin boleh lah. Dia makan ni kalau craving manis mungkin sesuai lah. Susu gila kan? Memang susu habis lah. Boleh lah sedap. Mungkin breakfast boleh makan. Sebab dia macam sesuai, dia tenaga, manis ni. Minum dengan kopi panas. Mak kau cicak kopi orang tua lah. Tapi lembut lah kan? Tapi ni sedap lah. Ni sedap je. Ni boleh repeat lah. Ni boleh repeat kan. Habiskan ni. Dah. Sebagai duduk nak buat mukbang kan? Hi guys. Tadi korang pergi 7-Eleven. Lepas tu korang beli pagar. Ni 21 baht burger samaan dengan RM2 berapa? Duit lah punya. Yang viral spicy chicken burger. And then this one ialah double chicken and cheese burger. Lepas tu kita ada 2 sauce. Jangan risau guys, kita akan kembali ke 7-Eleven lagi. Kita ada tomato and then we have sauce chili. Mangga untuk dirasa. Jadi kita nak beli air teh tu, tapi habis weh. Besok kita datang malam kot. Dah habis. So out dulu. Jadi kalau sudah panas kan, kita nak rasa. Inilah.
cut sikit. Bagus dia, lembut. Yum. The patty and burger. Then, that's all. Bye.